Okey, sebelum tu boleh tak kalau teacher nak tahu nama kamu semua? Kalau nama? Marisha. Kalau kamu? Maria. Kamu? Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya siapa tahu anggota badan? Okey, kalau cikgu tunjuk anggota badan, kamu jawab. Okey, boleh semua. Okey, kalau ni? Mata. Ni? Telinga. Ni? Hidung. Ni? Mulut. Tangan. Okey, aku nak ajak korang semua menyanyi. Boleh ikut cikgu? Korang hitam banget. Okey, korang ikut cikgu Dunia manusia ada berapa? Ada 5. Mata, telinga, hidung, mulut dan juga tangan. Dunia mata untuk apa? Mata untuk melihat. Melihat, 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 melihat. Mata untuk melihat. Apa fungsi geria telinga? Telinga untuk mendengar. Mendengar, 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 mendengar. Telinga untuk mendengar. Apa fungsi geria hidung? Hidung untuk menghidup. Menghidup, 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 menghidup. Hidung untuk menghidup. Apa fungsi geria mulut? Mulut untuk merasa. Merasa, 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 merasa. Mulut untuk merasa. Apa fungsi geria tangan? Tangan untuk menyentuh. Menyentuh, 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 menyentuh. Tangan untuk menyentuh. Okey, habis. Okey, cikgu nak tanya balik. Siapa tahu fungsi telinga untuk apa? Dengar. Okey, kalau Marisa, fungsi tangan untuk apa? Okey, pandai. Kalau Aish, fungsi hidung. Bau. Siapa tahu fungsi mata untuk siapa? Untuk apa? Untuk melihat. Kalau mulut? Rasa pandai. Okey, boleh duduk semua. Kat sini, cikgu nak bagi latihan sikit untuk korang semua. Cikgu nak uji kalau korang semua tahu tak fungsi organ manusia, fungsi dia untuk apa? Okey, korang boleh cuba jawab. Tulis nama dulu. Saya dah sebut. Okey, tulis nama kat sini. Marisa. Lagi satu. Mulut untuk apa? Mulut untuk apa? Manisha boleh siap lagi. Cepat. Kalau dah siap. Okey, dah. Okey. Siapa dulu nak cikgu cek? Yang betul. Cepat. Saya. Okey, Aish. Macam ni cikgu cek. Cikgu cek. Kalau mata untuk apa? Melihat. Betul. Kalau hidung untuk? Bau. Kalau telinga? Kalau mulut? Kalau tangan? Pegang. Okey, betul. Cikgu ada present untuk Aish. Nah, nombor 1.
Kalau tangan untuk apa? Sentuh. Sentuh. Okey, betul. Okey, betul. Kalau mulut untuk merasa. Okey, betul. Kalau telinga, dengar. Kalau hidung, bau. Kalau mata untuk lihat. Okey, pandai. Nah, cikgu bagi present kat awak. Okey. Kalau Farisyah pula, okey. Telinga tak apa? Dengar. Okey, betul. Kalau hidung, bau. Kalau mata, melihat. Pandai. Kalau mulut, rasa. Kalau tangan untuk sentuh. Okey. Pandai. Nah, bagi present. Okey. Okey, itu saja cikgu nak ajar hari ni. Korang semua seronok tak? Seronok. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu. Nanti kalau cikgu ada masa lagi, cikgu datang ajar. Okey, bye semua.